membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 28 Jun 2025. Jadilah pejuang. Yudas bab 1 ayat 3. Saudara-saudara yang kukasihi, ketika aku cuba menulis kepadamu tentang penyelamatan yang telah kita terima bersama, hatiku tergerak hendak memberikan perangsang kepadamu supaya terus berjuang untuk iman yang telah dikurniakan Allah kepada orang salingnya cuma sekali untuk selama-lamanya. Seruan berjuang untuk iman dari Yudas terus bergema dari sepanjang abad hingga kepada kita hari ini. Oleh kerana salib juru selamat adalah jaminan kita bagi kehidupan dan keselamatan, keberanian dan penghiburan, marilah berjuang demi iman kita. Boleh kamu fikirkan keperluan yang lebih besar dan lebih mendesak bagi agama Kristian selain daripada semangat yang penuh dan pengorbanan diri yang membara untuk Injil? Dahulu kala, seorang penginjil Inggeris bernama John Wesley pernah berkata, "Jika saya mempunyai 300 orang yang tidak takutkan apa-apa kecuali Tuhan, yang membenci apa-apa selain dari dosa dan bertekad untuk tidak mengetahui apa-apa kecuali Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan, aku dapat membakar dunia melalui mereka." Perkara ini masih boleh terjadi hari ini. Selain dari bangsa-bangsa lain, negara Amerika tidak harus melupakan limpahan kasih kurnia oleh Yang Maha Kuasa telah anugerahkan kepada rakyatnya. Gereja-gereja kita sepatutnya bersungguh-sungguh dalam mempertahankan iman. Yesus berkata orang-orang kudus adalah garam dunia dan cahaya dunia. Sebagai garam dan cahaya, kita sepatutnya mempunyai kesan yang mendalam, iaitu menyinari tempat-tempat gelap serta menyentuh kehidupan melalui perbuatan baik yang memuliakan Bapa kita di syurga. Syukur kepada Tuhan kerana Dia memberi kita peranan yang istimewa ini di dalam kerajaan-Nya di bumi. Tuhan menguat dan memberi inspirasi kepada kita untuk berkongsi berita baik-Nya yang hanya dapat membawa sejahtera Allah yang melebihi pengertian manusia. Hanya Tuhan yang dapat memberi iman kepada yang tidak beriman dan harapan kepada mereka yang telah putus harapan. Semua ini boleh berlaku hanyalah kerana Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Doa saya ialah agar kamu tidak melupakan kasih kurnia dari syurga dan kamu berjuang dengan semangat untuk Injil. Berjuanglah dalam mempertahankan iman dengan kuasa Kristus, melalui kerendahan hati dan kasih Tuhan kepada jiwa-jiwa manusia. Biarlah Yesus, Anak Tuhan sentiasa ditinggikan di dalam hati kamu. Semoga Tuhan mengajar kamu melihat Juru Selamat dan berkata, "Saya tidak layak menerima pengampunan dosa tetapi telah diselamatkan melalui Kristus." Kristus ialah Juru Selamat saya yang penuh dengan belas kasihan. Saya akan percaya, kabar serta pertahankan Injil dengan pertolongan Tuhan. Kita memegang obor kebebasan sejati kepada mereka yang berada dalam perhambaan rohani. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iaitu iman kita. Dengan pengetahuan ini dan memandang kepada penebus kamu, kamu dapat menghadapi setiap musuh salib dengan cabaran ini. Jika Allah memihak kepada kita, siapa dapat melawan kita? Ya, Tuhan bersama kita di dalam Yesus. Semoga Roh Kudus memberi kita semua tekad untuk mengenal Kristus dan melaluinya, kita berjuang dalam perjuangan iman yang baik dan mulia ini. Kita berdoa, Bapa Syurgawi, pimpinlah kami ke jalan yang telah dimenangi oleh Yesus semasa kami mengikut Juru Selamat dan Pemenang Yesus. Dalam namanya kami berdoa. Amin.